guys, welcome back to my channel. So vlog kali ni vlog untuk habis SEM 2 lah. Gatal. Hari ni bertarikh berapa? 23 hari bulan Patak. 23 hari lah, which is hari ni hari Jumaat. 3/5. So lagi 2 hari nak final. Nak baca apa lagi? Yeay. Mana? Cepat mana? Kau cantik ni ada. Macam mana? Oh yo. Oh yo. Kuyu. Atin. Selamat datang saya. Ni apa guys? Apa slow? So lagi 1 hari nak final. So kita orang pergi makan kenduri. Makan kenduri 25 pengantin hari ni. 26 hari bulan 6 2026. Aku nak kahwin 29 Mana Syafia ni? Bunyi Arab. Dah bunyi Arab. Kalah. Jangan buat TikTok. Cepat saya. Gegelung host guys. Cantik gegelung host. Tadi buka. Ini baru panah dunia. Impan. Kanan. Bawah. Panjang tak? Dia saya masuk. Kau ni dengan burung je gua ni. Ya Allah. Garut. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatina binti Razali. Dan saya doakan kami guys sebab kami lapar. Saya tak tahulah ada tempat ke tak. Sebab mengikut video update penuh ya. Penuh. Lelah tali tamplum. Yang atas. Yang atas. Tali tamplum. So dah habis dah. Nak balik study untuk esok. Bye bye. Hari ni kita orang pergi cari makan-makan. Day 1. Hari pertama Nurmi stres. Ni tengok ni. Hari pertama macam ni. Tengok tak? Derahnya aku. Aku tak nampak kaki. Nampak lah. Tapi aku tak nampak jelas. Nampak. Saya lah yang awak kata apa ni, nak kontrol saya tu susah. Saya jugalah yang awak kata cari saya bila release stress. Kau ni teruk. Dia terus betulkan position dia. Aku angkat je kamera terus je tu. Apa lagi kalau budak ni ah. Dua umur ni. Ni. Umur ambil final exam. Kita keluar. Kita orang keluar tadi pukul 3.45 tadi. So untuk first paper Fatin rate 9/10. mantap deh. Macam mana Jika? Alhamdulillah 91/100. Wih, baik. Dia kau dah kira siap. Aku kira. Saya rate paper ni 9/10. Mantap. Sakit dua tangan nak. Kecil lama tau. Dah kecil lama tau. Sini. Biasa dekat aku. Itu suasana. Suasana. Ni wapau ke suasana. White sangat.
Tak lah, kena dengan tema. Bukan. Enggak, maknya kau. Ya Allah, Hari kedua. hari keempat. Kedua kau. Hari kedua baru ni. Aku asyik makan malam je. Aku takkan makan malam 2 minggu, 3 minggu kat rumah ni. Ya tu. Main tengok aku yang crazy tau. Nurmi ni laju-laju. Gimana ni Nurmi? Paper map hari ni orang tak hafal-hafal lah. Cuma tengah Kau nak tahu? tengok jalan kira. Tapi tak. Idam keluar lambat guys. Sekarang kita orang nak pergi makan. Sebab kita orang dah stres. Jom, kita kena makan. Kau straight kita kena makan. Atau aku gemuk lagi. Tanya lah kau dah posing tu. Kita orang kena pergi surau secara tiba-tiba. Diwajibkan pula. Sama tu. Semoga tak bertemu. Ha. Aku zoom. Mau bagi tahu mak kau. Buat sekali wang. Vlog kau vlog. Lah. Tiba-tiba sarapan hari ni. Elok kata Random. Eh, Nak sarapan. Tarik. ya. Hari ni kita orang bosan. Kita orang lepak co-op. Gamaknya bini dah. Aku sendiri ke baik nak tengok. Allah, susahlah ada paparazzi. Kau bapa kau? Paper ketiga. Aku dah masa cari anak raju. Paper organic chemistry yang akan mengorganikkan kita orang kejap lagi. Sebab kita orang sahabat organik. Apa petik? Petik. Oh, pitik tu apa Titik air. Assalamualaikum semua. This today is organic chemistry. Dengan tambah tadi. Kan kakak asyik. Dan masuk kami sama. Masih bangun tau. Tak pating, sumpah lama dah dia duduk diam. Aku perasan dia dah tutup dia dah macam ni. Hari ni chemistry bagus. Berapa? Tengok Rabu nanti. Berapa? Break. Berapa dah orang? 10/10. Wow. Dia kejap saya berapa? Stok yang putih. Hari tu apa ni? Makan. Kata belakang ni kata gila kata depan. Kita belakang. Sofia, oh. Ni kita panggil orang kaya lengkung. Matahari. Dan ni penuh dah hompau. Nak balik dah ke masuk? Gitu. Jap. Sampai balik. Drama sih. Kata jari dia patah. Kacau ni. Oh, nak sampai yang berempat. Guys, kita nak pergi blok sebelah untuk ambil bubur. Bubur. Blok sebelah. Dengar kan? Jangan lah bongok. Bongok. Bubur. Tahu ni sebab apa kan? Macam tak nak pakai dah. Aku suka balik, aku baru buka. Kau tak nak ambil ni, kau tak boleh. Tak ada tengok berapa.
Rasa boleh nak kepala. Boleh. Kena hidung aku. Tak bahagia pun. Jatuh paling patah je. Sumpah tak mati. Macam ni? Cepat lah. Sekejap. Tangan kau boleh pusing tak? Laju-laju Tin. Kau rumah dia. Aku betul. Kita pergi makan. Esok mana last kita je ada lagi 2 paper. Kenapa? Hidup ni tak adil. Berasap. Hi guys. Second last paper untuk hari ni. Saya kata jangan keluar awal. Terus kita duduk je 6 jam dalam tu. Okay. 3 jam je. 3 jam. Darab 2. Oh, darab 2. Oh, nampak je kamera. So, dah keluar dah. Kita orang keluar dalam pukul, saya keluar pukul 11.14. 11.15. Kalau keluar awal je. Awal berapa minit? 11.7 minit. Pukul 10. Sebab aku jawab semua soalan. Maksudnya kalau aku jawab semua soalan tu, maksudnya susah lah tu. Nak kena backup. Tahu backup tu apa? Mulakan stres anda dengan Saya sanggup. untuk hari yang happy tapi stres. Happy. Esok. Baru ke? Bye-bye. Beli baru. Tumpah. Sedut lu. Kau kata minum tu. Mana kakak? Balik ke pangkal jalan. Mak, esok mak gerak kau apa? Rindu mak dah. Rindu mak dah. Rindu Esok mak mak dah. datang lah. Esok mak datang. Cik tu nampak. Ada. Kata aku macam doktor. Nampak tak? Assalamualaikum. Awak cakap apa hari ni? Kau tak engkau. Apa pula anjay? Tak payah cakap. Boleh kena take. Tak boleh lah. Hai guys, hari ni hari terakhir untuk kami stres. Tapi stresnya dengan E.T. Afi check dia last. Aduh. Nak shift kau apa? Shift kau apa kat office? Ini kita orang last paper. Gila. Hai, saya telur kat sini. Awak di sana apa? Ha, macam tu. Awak di sana apa? Di sana menunggu. Benar. Lepas tu geng-geng kau coklat tu. Weh, kita tak dimintai Video tu. Yang ada kata 500. Yo. Numi. Numi. Weh, sombong banget hati ni sekarang. Macam mana Hidayatrik? Alhamdulillah boleh jawab, insyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So guys, paper terakhir adalah paper terlalu membunuh. Orang kata. Yang lain semua dah keluar. Lepas tu dia main handphone. So ramai dah kat tangan ni. Depan dah kat tangan, belakang pun kat tangan kan. Lepas tu Madam tak nampak sebab dia main handphone. Lepas tu kan akaun kau kan dia pijak lantai tu. Apa kau tu? Kuat. Sumpah. Ya dia pijak macam ni. Itu apa sebenarnya? Sila-sila. Blok ke? Hai, Hai, Assalamualaikum. Pada petang ini yang mulia dengan barakah ini, saya akan memohon maaf kerana saya akan menunaikan haji bagi yang mampu. Oh, nak cakap dia mampu ni. Kau tak boleh. Forex. Tak ada reaction lah. Apa lagi dah awak mental.
Ni packaging. Teori kan? teori je, memang teori je. Dia ada 6 soalan. Cuba ambil gambar. Shoulder balik. Ha, Ika cakap kau comel. Bukan, mati. Comel je. Satu, dua, tiga. Cepat. Cepat, kuat sikit. Cepat. Ni tak faham dia. Dia terbeli. Ni kena. So guys, hari ni dah habis dah. Ya. Kita dah balik. So, tu je lah kita orang punya vlog untuk SEM 2. Habis SEM 2 ni. So, jumpa untuk lagi beberapa SEM yang akan datang. Lagi 3 minggu je. Bye. Bye. Muah. Muah.